Sebab dalam PAS ni ramai boleh jadi PM, betul? So, bila saya jumpa ramai orang, berapa orang tadi tegur saya? Dia kata apa? PAS PM, PAS PM. Betul. Dia cakap macam tu. Kalau kita lihat dalam kes arwah Zara Khairina, dia bela ke tidak? Dia bagi ucapan, dia kata apa? Satu budak mati, bla 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 bla, dia kata macam tu. Seolah-olah seorang budak mati kecoh lah macam itu, dia kata. Saya takrifkan begitu. Nampak kajian hari ini dia lebih interested untuk melindungi identiti tertuduh itu, betul? Daripada menyiasat sama ada arwah ini dibunuh, betul ke tidak? Bapak PH Madani ni, Bawau, Rawau, Alif mana? Yang bagi geran ini pada pemaju, tuan-tuan. 2024 tu kajian mana, tuan-tuan? Siapa Perdana Menteri? Bawau, Rawau, Alif tu apa, tuan-tuan? Tapi itulah dia, kadang-kadang kita orang Melayu ni asyik berlembut, kita ditolak beransur-ansur, betul tuan-tuan? Kadang-kadang kita kena panggil juga mereka ni barua, betul tak tuan-tuan? Sebab itu kadang-kadang kita tengok, kenapa bila diorang ni jadi kerajaan, dia tak jaga kepentingan kita. Dia jaga kepentingan siapa tuan-tuan? Tycoon. Kepentingan bisnes, betul? Dia tak jaga kepentingan kita, sebab benda itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan-tuan. Yang saya hormati Datuk Seri Tuan Ibrahim, Tuan Man, sahabat saya yang saya hormati, dan juga yang saya sokong 100% sebagai bakal Perdana Menteri Malaysia. Dan sahabat saya juga yang berhormat Datuk Idris Ahmad pun saya sokong sebagai bakal Perdana Menteri Malaysia, tuan-tuan. Setuju, tuan-tuan? Sebab dalam PAS ni ramai boleh jadi PM, betul? Jadi saya setuju juga dengan apa yang Mursyidul Am PAS cakap, tuan-tuan. Tok Hassan, dia cakap. Sebab sekarang ni standard Perdana Menteri ni terlampau rendah. Betul? Low bar. Mursyidul Am cakap, dia kata kalau setakat standard Anwar Ibrahim tu 3 lori dia kata boleh dapat. Tapi saya tak rasa 3 lori ya tuan-tuan. Saya rasa 6 lori tuan-tuan. 6 lori kita boleh dapat. Sebab bukan kita nak pelekeh dia. Bukan kita nak merendah-rendahkan dia tuan-tuan. Tapi 20 tahun dia berjuang. Tadi Datuk YB Idris Ahmad cakap sama-sama. Tuan-tuan pun dulu pernah berjuang dengan dia. Kita ada high hope kepada dia, betul? Kita ada harapan yang besar kepada dia. Itu hari saya pergi berucap di Pematang Pauh, di hadapan penyokong-penyokong yang guling-guling dengan dia dulu, tuan-tuan. Sekarang datang ceramah saya, mereka pun nak tolak Anwar Ibrahim. Sebab dia cakap lain, dia buat lain, betul? Sebab itu, dulu dia janji lain, lepas itu dia buat lain, tuan-tuan. Dan sahabat-sahabat saya, Nazir, terima kasih jumpa saya tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ini saya ada prepare sikit ucapan. Tapi tadi saya nak minta maaf, saya terlambat datang sebab flight saya delay 3 jam tuan-tuan. Saya sampai airport 3 jam awal. Lepas tu flight delay 3 jam. 6 jam saya menunggu tuan-tuan. Tapi Allah SWT tentukan saya tunggu 6 jam di airport. Saya jumpa ramai orang. So bila saya jumpa ramai orang, berapa orang tadi tegur saya? Dia kata apa? PAS PM, PAS PM. Betul. Dia cakap macam tu. So saya tak sempat nak baca inilah, kecuali satu petikan ayat Quran yang isteri saya suruh bacakan, nanti saya bacalah tuan-tuan. Tuan-tuan, secara saya tak nak ambil banyak masa. Sekarang dah pukul 11 lebih, saya nak cerita lebih kurang. Nombor 1, saya nak cerita pasal ekonomi kita hari ini tak berapa bagus lah. Tak berapa bagus. Anwar Ibrahim ambil hutang yang paling besar dalam sejarah, tuan-tuan. Outside of COVID, masa COVID memang kita ambil hutang besar.
Tapi lepas COVID dia ambil 300 bilion yang kita nak waris. Hutang ini. Dan Anwar cakap, dia kata hutang menurun. Padahal hutang menaik. So saya pelik dia belajar matematik macam mana ni tuan-tuan. So saya rasa dia belajar matematik terbalik. Mungkin betul lah YAB Datuk Seri Sanusi cakap. Dia selalu lewat datang sekolah. So bila lewat datang sekolah, saya ingat dia pun tak belajar matematik betul-betul. Betul tuan-tuan? Hutang kita menaik tuan-tuan, bukan menurun yang kita nak waris ni. Dan sebab itu juga 2 bulan lepas 900 juta pelabur asing dah bawa keluar duit daripada pasaran saham kita. Bulan lepas 3.4 bilion keluar. Tapi kerajaan kata pasaran saham elok, dia kata. Rupa-rupanya siapa yang beli tuan-tuan? Saya lihat yang beli syarikat kerajaan sendiri beli saham kita. So kita berniaga, kita beli sendiri. Kita jual nasi lemak kita tak laku, kita beli sendiri. Habisnya nasi lemak kita basi, duit simpanan kita habis. So itu idea-idea orang-orang dalam kerajaan ni sekarang tuan-tuan. Sebab itu saya kata kalau nak gantian, bukan 3 lori. 6 lori, tuan-tuan. Lepas itu, mereka ini bukan nak membela orang miskin. Mereka nak bela orang besar, tuan-tuan. Kalau kita lihat dalam kes arwah Zara Khairina, betul, tuan-tuan? Dia bela ke tidak? Dia bagi ucapan, dia kata apa? 1 budak mati, bla 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 bla, dia kata macam tu. Seolah-olah seorang budak mati kecoh lah macam itu, dia kata. Saya takrifkan begitu. So macam mana jadi macam itu? Saya nampak kerajaan hari ini dia lebih interested untuk melindungi identiti tertuduh itu, betul? Daripada menyiasat sama ada arwah ini dibunuh, betul ke tidak? Kita nak tahu sama ada dia mati macam mana. Kalau orang lain itu, kita boleh nampak kurang-kurangnya bayang walaupun orang itu minoriti ke apa, minor atau budak kecil bawah 18 tahun, nampak juga bayang. Ini bayang pun tak nampak tuan-tuan. Siapa orang ini? So kenapa dia nak protect sangat identiti ini berbanding dengan mencari siapa ataupun adakah mangsa ini dibunuh tuan-tuan? Itulah yang saya lihat. Kerajaan ini apa yang mereka buat. Dan saya juga nak ulas sikit pasal tadi YB Idris cakap pasal URA YB. Hari ini apa yang berlaku di Kampung Sungai Baru tuan-tuan, di Kuala Lumpur. Ini saya nak ulas sikitlah. Itu adalah prelude kepada URA ni tuan-tuan. Kalau dia boleh buat begitu di Kampung Sungai Baru tanpa URA, kalau URA ini diluluskan, 10 kali ganda lebih teruk daripada itu. Dia Alostar ni pun nanti tuan-tuan, kalau URA mereka boleh ambil tanah itu dan halau kita keluar. Di Kuala Lumpur dah jadi begitu. Kita buat rumah untuk anak cucu, silap bulan tiba-tiba dia declare tanah itu untuk dia acquire dan kita kena keluar. Dan apabila kita tengok Kampung Sungai Baru, mereka salahkan siapa tuan-tuan? Salahkan kerajaan lepas. Salahkan kerajaan Perikatan Nasional. Ini saya nak cakap sikit. Dalam TikTok ini, dalam Facebook, mereka tengah tengok ini, saya nak cakap pada mereka. Dia kata apa? Dia kata Land Acquisition Act itu, Akta Pengambilan Tanah itu di Gazette Section 8 oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Dia cakap macam itu. Iaitu tahun 2021. Sampai kesian Datuk Seri Syahidan. Mana Datuk Seri Syahidan? Teruk dia kena balun tuan-tuan. Okey, saya nak cakap sikit lah. Akta itu ataupun Land Acquisition Act itu pada ketika itu, apabila diwartakan Section 8 itu, maka title itu dipegang oleh kerajaan tuan-tuan. Oleh pejabat tanah dan galian. Sementara urusan pampasan ini diuruskan. So title kertas itu kerajaan yang pegang. Belum lagi bagi pada pemaju. So kalau kerajaan yang pegang title itu,
maka kerajaan juga boleh buat keputusan sama ada nak bagi balik kepada owner atau kerajaan develop sendiri, betul? Tapi apa yang berlaku tuan-tuan selepas itu? Selepas itu, tiba-tiba satu hari ada pihak ini bagi geran kepada pemaju terus. Saya nak bagi tuan-tuan tahu, bila geran kepada pemaju ini dibagi? Bulan April 2024. Geran kepada pemaju ini dibagi pada bulan April 2024. Bila geran pemaju dah dapat, kerajaan dah tak boleh buat apa. Kalau geran itu masih ada dengan pejabat tanah dan galian possession itu, kita boleh buat sesuatu. Kerajaan boleh panggil balik, serah balik atau kerajaan develop sendiri. Tetapi sebab itu saya nak tanya kepada puak-puak ini, puak-puak PH Madani ini, Bawau, Rawau, Alip mana yang bagi geran ini pada pemaju, tuan-tuan? 2024 tu kerajaan mana, tuan-tuan? Siapa Perdana Menteri? Anwar. So sebab itu saya nak cakap pada Anwar Ibrahim. Dia tak ada ni, tuan-tuan, dia kat overseas. Dia bagi arahan kepada menteri dia jangan pergi overseas, betul? Sekali dia pergi overseas. Itu saya cakap. Anwar ini. So saya nak cakap, apabila geran itu dibagi atas nama pemaju, maka macam mana? Sebab itu mereka diusir. Kita tanya menteri wilayah, dia kata kerajaan hanya menjalankan perintah mahkamah. Ke atas Order 89. Order 89 ni apa? Mengusir squatters. Macam mana mahkamah boleh keluarkan? Yalah, sebab geran itu atas nama pemaju dah. Kalau geran itu belum atas nama pemaju, atas nama PTG, mereka boleh usir ke tak boleh usir? Tak boleh. So saya nak tanya sekali lagi, siapa Bawau, Rawau, Alip yang keluarkan geran ini? Bawau, Rawau, Alip tu apa, tuan-tuan? Saya tak nak sebut dekat sini kan, saya sebut pada kata kasar kan pula. Ini majlis ini, tuan-tuan. Tapi itulah dia, kadang-kadang kita orang Melayu ni asyik berlembut, kita ditolak beransur-ansur, betul tuan-tuan? Kadang-kadang kita kena panggil juga mereka ni barua, betul tak tuan-tuan? Sebab siapa yang keluarkan geran itu? Bulan April 2024, tadi saya cakap dengan peguam yang mewakili penduduk-penduduk ini. Dia tunjuk saya geran itu. 2021 memang kita warta Seksyen 8, tapi bila kita warta, tanah itu adalah hak milik kerajaan, hak milik PTG. Pada ketika itu kita masih boleh berbuat sesuatu. Tapi bila geran dibagi 2024, habislah, betul tak? So sekarang apa kita nak buat? Okey, betul, sokong. Bila tukar kerajaan, kita kena lantik Perdana Menteri, betul? Perdana Menteri daripada mana, tuan-tuan? Kita lah. Kan lantik Perdana Menteri daripada orang lain kan sakau pula, betul? Parti mana yang paling kurang sekali rasuah, tuan-tuan? So sebab itu, tuan-tuan, saya cakap. So macam mana nak selesaikan perkara ini? Bila kita tanya kerajaan, macam-macam alasan, tak boleh selesai lah, perintah mahkamah lah dan sebagainya. Saya nak bagi satu penyelesaian. Saya dah bercakap dengan peguam-peguam tadi. Penyelesaian dia macam ni. Sekarang ini, siapa yang tengok dalam itu, saya nak cakap, Zaleha, Makcik Leha tu. Cik Leha, tengok sikit apa saya cakap ni, Cik Leha. Cik Leha cakap itu hari, ada je Melayu mampu beli. Dia cakap, Melayu mana yang mampu beli ni? Saya nak tanya dia. So Cik Leha cakap, dia cakap apa? Dia kata, tak boleh buat apalah. Itu perintah mahkamah, dia kata. Kerajaan boleh buat sesuatu. Sebab apa, tuan-tuan? Dalam kes Kampung Sungai Baru ini, ada peguam ini mewakili penduduk yang tak bersetuju ini telah filekan writ saman. Sekarang tengah berlaku di mahkamah. Writ saman ini mempersoalkan sama ada lot itu, Seksyen 41 lot 1691 ini, di Kampung Sungai Baru itu, 7 hektar itu, sama ada ia termasuk atau tidak dalam Malaysian Agricultural Sultanate Land itu, atau tanah rizab Kesultanan itu.
Kalau masuk, dia tak boleh bagi pada maju, tuan-tuan. Pada tahun 1977, pejabat tanah pada ketika itu telah keluarkan geran untuk keluarkan plot ini dan bagi geran-geran kepada orang-orang ini secara pajakan pada ketika itu. So sekarang ini, peguam ini argue, dia kata itu tak sah, bad title. Dan apa geran yang dibagi pada pemaju ini pun bad title. Sebab tahun 1977 tak sepatutnya pejabat tanah buat begitu. Sebab lot tanah ini termasuk dalam tanah MAS itu. Tanah yang Sultan bagi itu. Sebab dalam dia punya asal punya geran itu ada double dot dash. Apa yang biasa deal dengan pejabat tanah tahu. Double dash dot ini mewakili tanah Rizab Melayu atau tanah Kesultanan. Kita tak boleh buat macam itu. Tak boleh bagi. So sekarang dia agree begitu. Now dia saman pejabat tanah. Dia kata pejabat tanah secara salah telah membagi geran pada tahun 1977 alienate mendaftar tanah ini. Dan daripada tahun 1997 sampai tahun 2024 itu hari, of course kerajaan tak nak buat apalah. Tak nak cakap PTG buat salah sebab penduduk 200 lebih orang itu masih occupy tanah itu. Kalau kerajaan kata silap buat salah, habis ambil geran orang marah, betul tak? Tapi sekarang keadaan dia dah lain, tuan-tuan. Geran ini berpindah tanah kepada pemaju. So apa Menteri Wilayah ataupun kerajaan Anwar Ibrahim boleh buat? Sebagai Menteri, PTG ni, Pejabat Tanah dan Galian ni bawah kerajaan ke bawah siapa, tuan-tuan? Bawah kerajaan. Dia suruhlah PTG ni mengaku yang dia buat salah 1977, betul tak? Kalau Menteri boleh cakap macam itu dan PTG mengaku, habis, tuan-tuan, okey. PTG mengaku ada kesilapan berlaku di alienate tanah tu 1977, maka apa-apa geran yang berlaku selepas itu sebenarnya void, tak sah. So maksudnya kalau geran itu tidak sah, maka geran yang dibagi pada pemaju pada bulan April 2024 itu sah ke tidak, tuan-tuan? Tidak sah juga. Tidak sah. So Anwar Ibrahim boleh bagi tahulah PTG, mengakulah kau buat salah, betul tak? So siapa yang boleh buat sesuatu, tuan-tuan? Kerajaan mana? Anwar Ibrahim dengan Zaliha boleh buat sesuatu ke tidak? Boleh. Antara nak atau tak nak je, betul? Sebab itu kita kena lawan mereka ini, tuan-tuan. Kita kena lawan mereka ini. Mereka cakap macam-macam lah. Tak boleh ganti Anwar lah, apa benda lah. Saya kata boleh. Apa salah pula tak boleh? Kalau kita jadi kerajaan, kita buat lain, betul tak? Kita buat lain. Itulah, tuan-tuan. Lepas itu, saya nak cerita sikit lah. Berkenaan kenapa saya perjuangkan supaya PAS jadi Perdana Menteri, tadi kita dah sebut. Saya ni bebas, tuan-tuan. Tapi saya bebas yang menyokong PAS. Ramai pengundi-pengundi bebas di sana pun menyokong PAS, tuan-tuan. So kenapa pula PAS tak boleh jadi Perdana Menteri, betul tak? Nombor satu, bila kita nampak banyak benda-benda yang berlaku yang tak berapa betul ni, tuan-tuan. Salah satu sebab adalah politik wang dan rasuah, betul? Kalau kita nak betulkan, saya dulu masa UMNO kalah 2018, saya tulis buku. Saya kata sebab UMNO kalah adalah politik wang dan rasuah. Dan saya fight for akta pendanaan politik. Kalau kita nak betulkan pusingan, tycoon dapat projek bagi duit pada ahli politik bagi duit pada apa ni orang kata dia punya parti bagi duit pada pengundi. Inilah pusingan yang masalah, tuan-tuan. Kalau kita nak pecahkan pusingan ini, kita kena ada satu kerajaan dan satu Perdana Menteri daripada parti yang tidak ada rasuah atau paling kurang rasuah. Dan parti itu adalah PAS. Dan saya yakin kalau PAS memimpin, perkara ini menjadi barah. Ini isu nombor satu dalam Malaysia ni, tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok, kenapa bila diorang ini jadi kerajaan, dia tak jaga kepentingan kita. Dia jaga kepentingan siapa, tuan-tuan? Tycoon. Kepentingan bisnes, betul? Dia tak jaga kepentingan kita. Sebab benda itulah. Nak selesaikan masalah itu, kita kena selesaikan masalah siapa yang jadi Perdana Menteri ini dulu, tuan-tuan. Yang kedua,
Kenapa PAS perlu jadi Perdana Menteri? Sebab saya juga perjuangkan penyatuan orang-orang Melayu, tuan-tuan. Saya lihat, kalau PAS jadi Perdana Menteri dan memimpin negara ini, maka penyatuan ummah itu lebih mudah dicapai, betul? Saya pernah cakap dulu, saya kata, untuk menyatukan orang-orang Melayu, kita kena satukan parti-parti yang besar, parti-parti Melayu yang besar ini. Parti Melayu yang besar sekarang terbesar PAS lah, dulu UMNO. Tapi sekarang UMNO dah jadi nombor 3, tuan-tuan. PAS terbesar. Yang kedua bersatu, dia ada 31 orang ahli parlimen. Yang ketiga UMNO. UMNO dia akan umbi masih ramai, tapi di atas dah jadi AMDAP. Ini yang menjadi masalah, tuan-tuan. Tapi dia akan umbi mereka ramai yang sokong PAS. Di sini pun ada orang-orang UMNO tu. Sebab apa saya cakap, tuan-tuan, begini. Orang bila kita nak menang pilihan raya, dan kita nak menyatukan ummah, kita kena tarik semua orang. Orang-orang UMNO original ini, dia terbuka dengan PAS. Saya rasa dia sokong kalau PAS jadi PM. Tanya orang UMNO. Banyak dia orang WhatsApp saya kata sokong. Tapi dia tak boleh cakap terang-terang, kan Syed Hamidi marah. Tapi dia sokong. Dia memang terbuka hati dengan PAS. Tapi of course, orang-orang kaum UMNO ini, dia dengan bersatu, dia ada terasa hati sikit. Dan kepada orang bersatu pun dengan orang UMNO, dia ada terasa hati sikit. Tapi dua-dua okey dengan PAS. Sebab itu saya cakap, kalau nak satukan 3 parti ini, PAS lah kena memimpin. Sebab yang ni mengajuk dengan yang ni mengajuk dengan yang ni, betul? So kita yang dua-dua okey ni lah, kita kena memimpin, tuan-tuan kena memimpin, betul? Sebab itu. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin tak ada atas pentas hari ni, tuan-tuan. Tapi mungkin dia tengok lah, esok keluar YouTube ke apa kan, esok dia marah saya ke apa, saya tak tahu lah. Tapi saya nak cakap sikit pada Tan Sri Muhyiddin lah. Tan Sri, saya cakap ikhlas lah. Sebagai, saya bukan ahli mana-mana parti, tetapi sebagai yang bebas lah, orang bebas. Saya nak tengok penyatuan Melayu ini. Kalau bersatu lead jadi Perdana Menteri, saya tak rasa wakak akan umbi orang UMNO senang terima. Kalau Tan Sri tak percaya, pergilah tanya orang UMNO lah. Saya ramai orang UMNO kenal lah. Mungkin dia cakap lain ke apa, esok dia maki saya ke apa, saya tak tahulah. Tuan-tuan, saya dah kisah, saya ni tahan maki. Macam-macam kena maki, saya tak kisah. Tapi itu hakikatnya, tuan-tuan. Orang UMNO boleh terima PAS untuk memimpin, tapi bila bersatu, bila kita pergi pilihan raya pun sama. Saya lihat kawan-kawan saya dalam UMNO, kalau calon itu PAS, mereka akan undi. Tapi kalau calon itu bersatu, mereka macam mana ni? So ini hakikat. Bukan saya nak cakap apa, tapi dua-dua mereka bersatu dengan UMNO, mereka okey dengan PAS. So, sebab itu saya kata, kalau kita nak menyatukan ummah, menyatukan orang-orang Melayu, saya nak cakap pada Tan Sri Muhyiddin, saya nak minta pada Tan Sri Muhyiddin, pada kali ini Tan Sri, boleh tak beri laluan kepada PAS untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia, tuan-tuan? Sebab Tan Sri, masa Tan Sri nak jadi Perdana Menteri dulu, Tan Sri pernah jadi Perdana Menteri dulu. Siapa yang sokong, tuan-tuan? Siapa yang sokong Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dulu? PAS. So kali ini bila PAS jadi Perdana Menteri, saya minta Tan Sri sokong lah. Boleh, tuan-tuan? Setuju? Setuju. Of course PAS tak minta. Mana ada PAS minta, betul? Yang minta PAS jadi PM Hisham Jalil, betul? So PAS minta tak apa, saya minta kan? Boleh, tuan-tuan? Okey, itu pasal, tuan-tuan, boleh? Okey. Okey, saya minta lah pada Tan Sri Muhyiddin. Dan saya yakin, tuan-tuan, saya dengar kemarin analisa yang dibuat oleh pemuda PAS. Kata PAS ataupun Perikatan Nasional boleh menang 80 kursi. Saya pun buat calculation saya sendiri. Saya punya calculation daripada 120 kawasan Melayu, tuan-tuan. Kawasan Melayu di Semenanjung ada 120. Di Semenanjung Malaysia ada 165 parlimen, 45 kawasan DAP lah. Kita tak boleh buat apalah, itu kawasan Cina
dengan kawasan bukan Melayu. 45 itu kawasan mereka. Di Semenanjung ada 120 kawasan Melayu. Daripada 120 kawasan Melayu tu saya tengok. PAS pada PRU 16 ini insya-Allah akan dapat sekurang-kurangnya 60 kursi tuan-tuan. Itu PAS saja, tak campur dengan bersatu. Ini saya kira. Dan negeri-negeri yang disebut itu, Perak, Pahang dan insya-Allah Selangor juga tuan-tuan, akan juga dapat ditawan oleh PAS. Sebab orang-orang Melayu di kawasan-kawasan ini dah memang sokong PAS dah. Di Pahang dan Perak tuan-tuan, orang-orang yang undi UMNO dulu di situ, dia tak undi UMNO, masa itu UMNO tak sokong DAP, betul tak? So kerajaan-kerajaan yang dibentuk dengan DAP ni tidak mendapat mandat akan undi UMNO. Sebab masa dia pergi pilihan raya itu, dia undi UMNO sebab UMNO lawan DAP masa itu. Kalau dia tahu dia undi ni order lain dapat lain tuan-tuan. Order yang ni dapat DAP, tuan-tuan rasa dia undi ke tidak? Dia tak undi. Ya. Kalau tak percaya, try balik pilihan raya, betul tak? Yes. Sebab itu tuan-tuan saya cakap, kita pergi pilihan raya. Cuma ada satu bahaya tuan-tuan. Supaya kita tidak complacent. Sebelum saya akhiri ucapan saya. Bahayanya begini tuan-tuan. Mereka PH, BN, dia dah hilang dia punya apa orang kata moral high ground dia. Pegangan moral dia dah hilang. Hujah pun mereka tak boleh nak berhujah dah. Anwar Ibrahim dulu sebelum jadi kerajaan, sebelum jadi Perdana Menteri, dia cakap apa tuan-tuan? Satu-satu. Ada tak dia cakap menang hari ni turun 6 sen? Ada? Tak ada. 20 tahun tunggu 6 sen turun tuan-tuan. Lepas tu RM100 boleh tahan sebulan. 2 orang, dia kata macam dia orang ni cakap macam itu. So tuan-tuan, dia Anwar Ibrahim, dulu dia menang ramai orang undi dia sebab dia kata apa? Sebab dia kata dia nak lawan rasuah. Betul tak? Sekarang kita percaya ke dia nak lawan rasuah tuan-tuan? Tidak. Tidak. Rasuah apa tuan-tuan? Betul tak? Macam-macam kes. Nama apa nak sebut tuan-tuan? Saya tak nak sebut. Tuan-tuan sebut. Dulu sebelum PRU 15, dia menang sebab ada orang dia nyanyi hoi hoi ya hoi. Betul tuan-tuan? Sekarang orang yang dia nyanyi hoi ya hoi itu ada dengan dia kat sebelah. So macam mana tuan-tuan? Dia nak menyanyi hoi ya hoi lagi. Sebelah ada berlawak hoi ya hoi. Tak boleh. So dia dah lost hujah dia. Nak lawan rasuah tak boleh. Ekonomi teruk. Apa benda lagi dia boleh cakap? Dia tak boleh cakap janji tak tunai. Tapi strategi dia hanya satu. Ini saya nak sebut. Dia ada satu aja strategi tuan-tuan. Iaitu pakai duit. Pakai duit. Dia akan cari duit tuan-tuan. Tuan-tuan tahulah daripada mana. Dan esok time pilihan raya dia akan tabur tuan-tuan. So sebab itu kita kena bekerja keras juga. Kita kena lawan duit rasuah ini. Duit-duit ini tuan-tuan. Dengan kita punya hujah dan istiqomah. Boleh? Kalau mereka bagi duit, kita ambil ke tidak? Ambil. Ambil. Jangan tak ambil. Sebab itu duit kita. Itu duit kita, tuan-tuan. Saya ingat dulu masa di Kelantan tu, arwah Tuan Guru Ni Aziz. Saya dalam UMNO pada ketika itu macam-macam kita try di Kelantan, tuan-tuan. Bagi kain, bagi itu, bagi semua. Tak bagi. Apakah boleh? Tuan Guru Ni Aziz cakap, dia kata demo tu bagi pitih. Dia mau ambil. Tapi undi jangan bagi. Dia bagi duit. Kan kalau kita tak ambil kufur nikmat.
Sebab tu duit kita. Duit tu kalau trace balik asal-asalnya duit siapa tuan-tuan? Duit kita. Dan kita tak boleh nak stop tuan-tuan. Dia akan bagi juga. So ambil. Padahal dia bagi kita RM1, dia ambil berapa tuan-tuan? Sakau. Macam kes Kampung Sungai Baru tu saya dah cerita dalam Facebook posting saya. Dia kata dia bayar pampasan 60 juta. Tapi dia declare keuntungan ataupun gross development value project itu 2.6 bilion. Cost 1.3 bilion. So keuntungan kasar dia 1.3 bilion. So banding dengan apa? Banding dengan 60 juta tu apa benda? So dia ambil RM1, dia bagi RM1, sakau berapa tuan-tuan? Ambil berapa? Ini yang kita ni. So sebab itu perkara ini kita kena lawan tuan-tuan. Kita kena lawan politik-politik yang berasaskan duit sebab dia tak ada hujah dah. Dia nak berhujah apa dah? So last strategi dia cari duit, bagi duit. Cari duit, bagi duit. Cari duit, bagi duit. Kita pula ambil jangan undi, ambil jangan undi. Boleh tuan-tuan? Dan kita kena lawan tuan-tuan. Sebab kalau kita tak lawan, masa depan anak cucu kita macam mana jadi? Mereka nak buat URA dan lepas itu mereka nak buat pilihan raya PBT tuan-tuan. Dan lepas itu dia nak buat persempadanan semula. So kalau kita tak lawan persempadanan semula ini dan benda-benda ini semua, nasib anak cucu kita akan jadi macam mana? Masa zaman tok nenek dulu kita lawan Melayu Union, ingat? Masa tu tuan-tuan bersama-sama dengan UMNO 1946. Lawan Melayu Union. Lepas tu tok nenek kita lawan komunis tuan-tuan. Lepas itu masa rusuhan pun kita lawan puak-puak resis itu tuan-tuan. So kali ini tuan-tuan, kejap, habis masa dah. Okay. Kali ini tuan-tuan, this is kita punya turn tuan-tuan untuk berjuang. Anak cucu kita akan ingat kita perjuangan kita pada hari ini tuan-tuan. Perjuangan kita lawan URA ni tuan-tuan. Lawan puak-puak ini, inilah masa kita tuan-tuan. Kalau tidak anak cucu kita akan ingat kita sebagai bawau, rawau, alip yang mereka itu. Kita di sini bukan bawau, rawau, alip. Betul tuan-tuan? Kita bukan pengkhianat bangsa tuan-tuan. Yang segelintir menyokong DAP itu, mereka itu pengkhianat bangsa. Betul tak tuan-tuan? So kita kena lawan habis-habisan tuan-tuan. Sebelum itu saya nak baca tuan-tuan ayat yang isteri saya suruh baca lah. Untuk ini tuan-tuan sebab ini untuk penyatuan orang-orang Melayu tuan-tuan Saya jarang baca ayat Quran dalam ceramah, tapi kali ini saya nak baca lah sebab ini penting. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saya sedih baca ayat ni tuan-tuan sebab maksud dia sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Selama ini memang kita selalu bertelagah tuan-tuan Pas UMNO bersatu. Dulu kita dominan tak apa kita bertelagah tuan-tuan. Tapi kali ini kita diambang macam mana tuan-tuan? Kalau kita tidak bersatu padu, apa akan jadi kepada kita dan anak-anak kita? Sebab itu kita pegang kepada Al-Hujurat ayat 10 ini tuan-tuan. Dan kita kali ini, kita kena bersatu padu dan kita kena lawan mereka-mereka itu. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih tuan-tuan.